Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Sofia Ajwa binti Muhammad Izzuan dari Andromeda Channel melaporkan untuk TVPSS SK Siti Alam. Hari ini, Rabu 27 Mac bersamaan dengan 16 Ramadan, Sekolah Kemasaan Siti Alam mengadakan Majlis Iftar Perdana dan penyerahan sumbangan oleh WCS Sendirian Berhad dengan tema Sebarkan Kesyukuran. Antara aktiviti akan dijalankan pada petang dan malam ini ialah penyerahan mock check, penyerahan sumbangan kepada staf sokongan, penyampaian cenderamata, tahlil ringkas, jamuan makan dan solat tarawih. Jom kita saksikan. Untuk jamuan makan malam, iftar perdana, guru-guru dan staf serta warga WCS Koroja. Manakala 21 lagi kita akan Ustaz, terima kasih untuk membantu anak-anak yang kurang berhasil. Majlis mempersilakan Encik Muhammad Encik Nur Fadilah. Kita akan menerima wakil-wakil seperti ini. Sini kak, sini. Ni kalau aku makan ni kita tak akan nasi lagi. Nampaknya, itu sahaja liputan untuk TVPSS SK Siti Alam. Sekian dulu dari saya, Sofia Ajwa binti Muhammad Izzuan dari Andromeda Channel. Caklah kebat, SK Siti Alam hebat. Jumpa lagi.